Guys, korang pernah dengar tak pasal dua orang gadis Belanda yang hilang dekat Panama? Kero boleh jamin dekat korang, ni bukan cerita biasa-biasa guys. Dua orang student baru je habis belajar, diorang pergi bercuti dekat satu tempat yang bernama Boque. Boque ni dekat Panama. And lepas tu, diorang decide nak naik satu trek hutan yang bernama El Pianista Trail. Trek tu boleh dikatakan trek yang ringan je, tak berat pun. Bukan Kero yang cakap orang-orang dekat sana yang cakap trek tu ringan. Usually kalau buat jungle trekking boleh habis dalam 2-3 jam macam itu. And masa diorang buat jungle trekking itulah diorang terus hilang macam tu je. Tak ada siapa nampak, tak ada siapa dengar. Apa yang Kero nak cakap, kes ni bukan kes biasa. Kes ni penuh dengan persoalan dan sampai sekarang. Sebelum kita mulakan, macam yang korang tahu, Kero Series ada buat kisah seram daripada subscriber. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang menarik yang ingin dikongsikan kepada kita semua, boleh hantarkan ke email hazwanoal@gmail.com. And by the way guys, Kero saja nak buat gaya bercerita macam dulu-dulu baru buat YouTube kan. Dah lama tak buat gaya macam gini. Nanti dekat komen korang bagi tahulah korang suka gaya yang lebih formal ataupun lebih santai macam video ni. Okay. Alright, tanpa membuang masa korang semua, let's go. Okey, sebelum kita gali dengan lebih mendalam pasal kehilangan diorang, Kero kenalkan sikit siapa Chris dan juga Lizen. Sebab bila korang kenal diorang ni, baru korang akan rasa, weh, kalau aku kat tempat diorang pun, maybe aku akan buat benda yang sama. So guys, nama penuh Chris adalah Chris Kremers, berumur 21 tahun. Dia baru je grad dari University Utrecht dalam jurusan seni dan juga budaya. Dia orangnya, kita boleh cakap seorang yang chill, seorang yang sangat-sangat matang, seorang yang suka explore benda-benda yang baru. And dia dikenali dengan sikap yang extrovert. Kalau korang tengok gambar dia dengan cara dia senyum pun, korang dah boleh baca yang dia ni orangnya yang jenis confident tapi tenang. Lizen Frun pula berumur 22 tahun, baru juga habis belajar dalam bidang psikologi dekat Deventer. Dia ni tinggi tau guys. Dia aktif bersukan, especially sukan bola tampar. Dia punya cita-cita dia nak jadi psikologis budak-budak. Karakter dia ni jenis yang soft spoken, cakap lembut-lembut sikit daripada Chris. Akan tetapi guys, dia sangat passionate kalau dah fokus dekat sesuatu benda. Cerita ni bukan kes anak orang kaya yang mak ayah sponsor trip 6 bulan untuk travel. Chris dengan Lizen ni guys, diorang bekerja selama berbulan-bulan dekat kafe, and gaji yang diorang dapat hasil kerja dekat kafe tu, duit tu diorang gunakan untuk pergi travel. So dalam pada diorang tengah kumpul duit berbulan-bulan tu, dalam pada tu jugalah diorang buat preparation awal. Diorang plan diorang punya perjalanan dengan rapi, diorang cari homestay, tempat yang diorang akan menginap. Dan seperti yang Carol dah bagi tahu pada awal video tadi, diorang memilih untuk pergi ke Panama. Panama ni adalah sebuah negara tau guys. Sebelah dia adalah Costa Rica dan juga Colombia. Korang boleh tengoklah dekat map ni. So diorang pilih Panama ni sebab tempat tu tenang, nature dia cantik gila, ada suasana kampung yang orang kata tu perfect untuk belajar bahasa Sepanyol. Bukan tu je sebab diorang pilih Panama. Salah satu sebabnya juga adalah diorang nak jadi sukarelawan. Diorang nak bantu budak-budak sekolah dekat sana. Diorang nak ajar bahasa English. So kau bayangkanlah, habis je belajar, terus kerja bagai nak rak, terus kumpul duit, and duit tu semua digunakan untuk travel ke negara asing. Nama je travel, tapi diorang travel tu bukan untuk goyang kaki. Diorang travel tu untuk cari pengalaman hidup. Diorang nak belajar bahasa asing, nak sumbang sikit keringat diorang dekat tempat orang, dan sambil-sambil tu juga diorang nak explore dunia luar. Itu cita-cita diorang. Very big punya ambition. So cerita dia bermula pada pagi 1 April 2014. Suasana dekat Boque ni sebuah bandar kecil yang dikelilingi dengan bukit hijau dan juga hutan yang berkabus. Pagi tu Chris dengan Lizen bangun macam biasa. Diorang sarapan macam biasa. Lepas dah sarapan tu, diorang pun kemas-kemas, diorang bersiap nak keluar. Diorang bawa beg kecil je, bukan je beg yang hiking yang hardcore punya. Ada satu botol air, ada kamera untuk record diorang punya perjalanan, phone and snack sikit untuk top up diorang punya energy. Tu je. Selang cakap, trip ni bukan trip camping untuk bermalam tidur dekat dalam tu. Bukan. Trip ni adalah lebih kepada jalan santai-santai, menikmati view sambil beriadah, keluar peluh sikit. Macam tu je. Destinasi yang diorang akan pergi ni adalah El Pianista Trail. Orang-orang dekat sana panggil trail ni sebagai Pianista sebab laluan yang akan dilalui oleh orang-orang yang buat jungle trekking ni, laluan tu akan membawa ke satu mirador. Mirador ni adalah satu viewpoint yang boleh nampak gunung dan juga hutan-hutan yang luas. Macam Kero cakap tadi, trek ni hanya memakan masa
masa 2-3 jam je. Kalau lari tu 2 jam, kalau jalan 3 jam lebih. And memang ramai orang-orang jalan kat situ. Para pelancong pun ada juga jalan dekat situ. Jadi bila Chris and Lizen jalan, diorang buat jungle trekking pada pukul 11 pagi, tak ada siapa pun pelik. Benda tu normal je. Cuacanya elok, tak ada hujan. Everything is very perfect. Tak ada benda yang pelik, guys. So diorang pun mulakan perjalanan dan diorang sampai dekat puncak Mirador ni lebih kurang jam 1 tengah hari. Sampai je dekat atas tu, diorang terus keluarkan kamera, diorang snap gambar diorang berada di puncak. And dekat dalam gambar tu korang boleh nampak diorang senyum lebar, diorang tenang, diorang happy macam trip hari-hari biasa. Tak ada cemas langsung. Tapi lepas point tu lah semuanya jadi blur. Sebab sepatutnya dari Mirador tu orang akan patah balik ikut trail yang sama, turun ke bawah, tapi diorang tak balik ikut laluan tu. Instead, diorang teruskan jalan. Diorang turun ke bahagian belakang bukit. Diorang masuk ke dalam kawasan hutan tebal yang jarang orang lalu. Dan dari situ, segala-galanya jadi misteri. Okay guys, kita fast forward lebih kurang 10 minggu lepas diorang hilang. Masa tu, search team dah turun naik bukit berkali-kali. Dah guna anjing pengesan. Askar pun turun sekali untuk cari. Memang ramai gila orang yang join. Tapi still tak jumpa apa-apa. Orang kampung pun sampai dah anggap yang diorang ni hanyut ditelan hutan. And tiba-tiba ada seorang wanita dari suku Ngabe yang tinggal dekat kawasan situ. Masa tu dia tengah jalan-jalan dekat tepi sungai, and then dia ternampak satu beg galas warna biru. Bila dia cek, rupanya beg tu adalah beg kepunyaan Lizen. Yang membuatkan benda ni jadi pelik, masa wanita dari suku Ngabe tu jumpa beg tu dalam keadaan yang kering walaupun berada di atas batu di tepi sungai. Korang bayangkan, hutan dia lebih kurang macam hutan dekat Malaysia, selalu hujan guys. Tapi beg tu dijumpai dalam keadaan yang terletak dengan sangat-sangat elok. Umpama beg tu macam baru je diletakkan dekat atas batu tu masa dijumpai. Yang lagi peliknya, selepas dah jumpa beg tu, wanita suku Ngabe tu pun serahkanlah kepada pihak berkuasa. Dan bila pihak berkuasa cek, barang-barang yang ada dekat dalam beg tu komplit. Ada 2 telefon, ada kamera digital, ada duit, ada cermin mata hitam, semuanya tersusun dengan elok dekat dalam tu. Bukan macam beg orang yang jatuh masuk sungai tau. Beg tu sangat-sangat perfect. Dan masa diorang cek dalam phone tu, barulah diorang jumpa something yang buatkan semua orang makin blur dengan apa yang berlaku. So based on record dalam phone tu, percubaan pertama nak call nombor kecemasan dibuat pada hari pertama diorang hilang, 1 April pada pukul 4.39 petang. Maksudnya hanya beberapa jam lepas diorang naik je. Diorang sampai dekat atas tu pada pukul 1 petang. And then dah beberapa jam lepas tu, lebih kurang dalam 3-4 jam macam gitu, diorang dah buat panggilan kecemasan. Hanya selepas beberapa jam diorang naik, dah ada benda yang tak kena. Sebab diorang call panggilan kecemasan. And diorang try bukan sekali dua. Diorang try untuk hubungi talian kecemasan banyak kali. Siang malam diorang cuba untuk call, tapi semuanya tak pernah berjaya sebab line dekat kawasan situ memang out. So based on record panggilan tu, semua orang tertanya-tanya apa yang jadi sebenarnya dekat hutan tu sampai diorang terpaksa call bantuan seawal hari pertama. So dalam beg tu selain daripada phone, ada kamera kan. So masa polis check memory card dekat dalam kamera tu, diorang terkejut. Ada lebih kurang 90 lebih gambar dekat dalam memory card tu. Mostly diambil siang hari masa diorang hiking. Biasa je, senyum, pemandangan cantik, semua okey. Tapi part paling creepy, ada satu set gambar yang diambil pada waktu malam, specifically pada 8 April selepas seminggu diorang hilang. Gambar tu semuanya hitam gelap, macam orang tengah snap dalam hutan waktu tengah malam buta. Ada satu gambar, dalam gambar tu ada batu dengan ranting macam flash kamera tu menyala direct kat tanah. Ada gambar pokok macam ada benda balut dengan plastik kain merah. And then ada juga satu gambar yang orang cakap macam nampak rambut blonde kena zoom, macam dekat-dekat sikit zoom tu. Maybe itu adalah rambut Chris. Korang bayangkanlah dalam hutan gelap pukul 1-2 pagi engkau snap gambar satu persatu. Macam apa salah? Tapi yang peliknya lagi, gambar-gambar tu semua tak nampak kelibat orang lain. Tak nampak muka Chris, tak nampak muka Lizen. Gambar tu semuanya objek, pokok, batu, gelap, macam diorang avoid snap muka diorang. Itu yang buatkan orang jadi lagi confused. Apa sebenarnya yang diorang tengah buat pada malam tu? So lepas jumpa beg tu, search team pun sambung cari dekat kawasan Sungai Culebra, tempat beg tu dijumpai. Dari situ barulah jumpa beberapa cebisan tulang dan barang-barang lain yang dipercayai milik Chris dan juga Lizen. Ada lebih kurang 33 fragmen tulang ditemui. Dan peliknya, kondisi
kondisi tulang tu tak sama. Tulang milik Chris nampak macam diputihkan ataupun mungkin dah macam dah lama sangat terdedah dekat cuaca hujan, macam hujan panas, jadi dia macam licin, jadi smooth je. Tapi tulang Lizen pula masih ada tisu lembut. So dekat sini maksudnya macam jangka kematian antara Chris dan juga Lizen tak kena, tak sama tau. Maybe Chris pergi dulu barulah Lizen, sebab Chris punya tulang tu licin tapi Lizen punya ada tisu. Selain tulang, search team juga ada jumpa sepasang kasut hiking Lizen dengan cebisan kaki dia masih dekat dalam kasut tu. And ada seluar jeans Chris yang dilipat dengan sangat kemas. Seluar tu tak koyak langsung Seluar tu bukan seluar yang macam jatuh tergolek, tak ada koyak, tak ada apa, bersih. So kau bayangkan seluar dalam hutan siap lipat macam baru basuh tau. Yang buatkan orang confuse, sampai aku sekali pun confuse, lokasi tulang-tulang tu dijumpai jauh gila daripada trail asal. Kira-kira 14 jam perjalanan dengan berjalan kaki dari tempat viewpoint, tempat gambar terakhir siang hari pertama diorang berjalan tu guys. So korang fikir macam mana diorang boleh sampai dekat sana 14 jam perjalanan tu tanpa ada makanan, tanpa ada peralatan, tanpa ada gear yang cukup. Jauh tu. So bila tulang tu semua dihantar ke makmal, ujian mengesahkan bahawa tak ada kesan gigitan binatang, tak ada bukti yang mengatakan mereka diserang. So teori pasal diserang oleh binatang liar ni out, tak ada. So tak ada serangan binatang liar lah. Dan bila combine semua ni, beg elok, barang tersusun, panggilan kecemasan sejak hari pertama, gambar malam pelik, tulang dengan kondisi berbeza, korang akan rasa macam weh, benda ni bukan sekadar kes orang sesat dalam hutan tau. So lepas tahun 2014, kes ni tak terus mati macam gitu je guys. Banyak gila orang dari polis Panama, penyiasat Belanda sampai ke researcher bebas, semuanya mencari jawapan. Phone diorang jadi clue paling besar. Kalau dilihat dari record, hari pertama je dah buat panggilan kecemasan. Lepas tu almost tiap hari ada attempt call 112 ataupun 911, tapi semua tu fail sebab kawasan tu memang no signal. So para penyiasat ada jumpa satu pattern pelik dekat phone Chris, yang di mana phone Chris kejap on, kejap off. And maksudnya apa? Maksudnya diorang cuba untuk save bateri. And kali terakhir phone tu on adalah pada hari ke-11. Maksudnya hari ke-11 maksudnya salah seorang daripada mereka survive lebih daripada seminggu. And then researcher team tu tak puas hati. Diorang pergi test sendiri El Pianista Trail tu. And bila diorang test, okay, trail laluan sampai ke Mirador tu okay, clear. Kalau orang lalu memang takkan sesat langsung. Tapi bila turun ke bahagian utara, tempat laluan yang dilalui oleh Chris dan Lizen tu, bila turun ke situ, hutan memang tebal nak mampus. Pokok rapat-rapat, jalan hampir tak wujud. Nak lalu memang mustahil kalau tak ada parang untuk tebas. Macam tebas lah kan. So persoalan besar mula timbul. Macam mana dua orang yang tak bawa gear hardcore boleh sampai sejauh kawasan tulang dijumpai? 14 jam perjalanan tu, diorang tak ada parang nak tebas, nak buat laluan baru. Macam mana guys? And then pakar analisis gambar pula cakap kemungkinan besar diorang gunakan flash camera untuk signal SOS, bukan saja-saja ambil gambar. Tapi ada juga teori lain cakap maybe diorang dah panik, diorang snap gambar tu ikut diorang punya insting. Okay guys, part ni memang paling best. Teori pertama, ni teori paling mainstream lah. Diorang cakap Chris dengan Lizen ni mungkin tersesat jalan lepas Mirador. Diorang tersesat masuk hutan, diorang tak cukup makanan, tak cukup gear. Lepas tu mungkin salah seorang jatuh, dah jatuh cedera. Sementara tengah jatuh cedera tu, yang lagi seorang takkan nak tinggal member yang tengah jatuh cedera tu kan. So yang lagi seorang tu pun tunggulah sampailah lama-lama lemah dan akhirnya meninggal dunia. Simple. Tapi masalahnya barang-barang yang dijumpai dekat batu tepi sungai tu, beg tu kering, barang-barang dalam tu tersusun dengan rapi, tulang pula ada perbezaan yang ketara. Ada yang bersih putih dan satu lagi masih ada tisu dekat tulang. So teori kemalangan biasa tu boleh dikatakan banyak yang tak kena. Something wrong on that theory guys. Next teori adalah ada yang cakap diorang ni mungkin kena attack dengan jaguar, ular ataupun babi hutan. Tapi forensik cakap tak ada kesan gigitan, tak ada bukti gigitan, tak ada bukti serangan. Bencana alam, banjir, tanah runtuh, boleh dikaitkan, boleh. Tapi guys, barang-barang yang dijumpai dekat sungai tu, dekat atas batu tu, elok je. Macam tak kena dengan vibe banjir tau. Kalau kena arus kuat, confirm barang dekat dalam beg tu rosak teruk, tak boleh digunakan lagi. Tapi ni dah boleh sampai buat research sampai tahun 2025 ni guys. And the next story lagi, mungkin diorang panic attack, mungkin diorang lapar, mungkin diorang penat. Otak dah tak rational. Bila dalam hutan gelap, kau penat, kau dehydrated, kau boleh mengalami halusinasi. So diorang mungkin buat benda pelik, macam ambil gambar malam-malam tu guys. Tapi still tak explain macam mana barang boleh tersusun dengan elok dekat atas batu. Seluar jeans siap lipat tu bro.
Okey, ada satu lagi teori yang di mana teori ini boleh dikatakan sangat kuat, iaitu campur tangan manusia. Ramai orang percaya ada orang lain yang terlibat dengan kehilangan dan kematian mereka berdua. Ada yang cakap mungkin diorang dah ikut guide jalan yang betul. Diorang dah nak keluar ni, lepas tu terjumpa dengan seseorang yang berniat jahat. Based on kajian, ada file sistem baru dijumpai tahun ni yang mengatakan ada gambar bernombor 509 hilang. Macam ada orang delete ataupun modify. So benda tu yang membuatkan orang rasa benda ni bukan purely accident. Ada campur tangan orang ketiga, guys. Teori yang last ni, ini lagi berat gila, guys. Mungkin ada cover up daripada pihak berkuasa Panama. Panama ni, guys, hidup dengan tourism tau. So kalau kes ni terlalu besar, memang kes besar pun. So kes ni besar, apa-apa keputusan yang negatif confirm akan jejaskan image negara. So orang pun start percaya ada benda yang disorokkan daripada publik. So kalau image dia buruk kat situ, turis ataupun pelancong takkan datang ke negara Panama sebab diorang akan anggap Panama ni adalah sebuah negara yang bahaya. So bro, sis, bila kau dengar semua ni, kemalangan, binatang, mental breakdown, manusia, cover up, semua ada point masing-masing, tapi semua pun ada lubang tau. Tak ada satu teori pun yang boleh explain A to Z. Benda itulah yang membuatkan kes Chris and Lizen ni jadi salah satu misteri paling pelik abad ni. Okey, lepas kita sembang panjang, apa yang kita tahu pasal kes ni? Dua orang sahabat daripada Belanda datang Panama dengan niat baik, nak belajar bahasa, nak explore, nak buat kerja sukarela, and then dengan satu pendakian ringkas berubah jadi tragedi yang tinggal cuma beg yang elok dekat tepi sungai, gambar-gambar creepy waktu malam dan juga tulang yang berselerak dengan condition pelik. Sampai hari ni tak ada siapa tahu apa sebenarnya yang jadi. Ada yang kata accident, ada yang percaya foul play. Semua teori ada logiknya, semua teori ada lubangnya, guys. Dan kebenaran mungkin hilang dalam hutan tu selamanya. Tapi yang paling sedih confirm family diorang lah. Bayangkan mak ayah dia tunggu anak dia balik daripada trip dengan gembira, tiba-tiba dapat berita anak hilang. Yang lagi pedihnya bila diorang menerima cebisan tulang dan juga barang-barang kepunyaan mereka. Rasa dia tu aku tak boleh nak bayangkan, guys. So guys, kes Chris dan Lizen ni reminder lah untuk kita semua. Adventure ni memang best, travel memang seronok gila, tapi dunia dekat luar tu unpredictable. Tak boleh nak predict. Sometimes preparation tak cukup tau. Sometimes benda luar kawalan jadi. Dan kadang-kadang misteri tu terlalu gelap untuk kita faham. Apa-apa pun, guys, kisah ni bukan sekadar cerita seram ataupun misteri untuk kita layan. Ianya adalah kisah dua manusia muda dengan impian yang besar yang tak sempat habiskan cerita hidup diorang. Dan kemungkinan, guys, itu yang buatkan misteri ni terlalu haunting untuk dilupakan. So guys, itu saja untuk video kali ini. Macam mana korang suka tak dengan gaya penceritaan yang lama ni? Yang lama. Ini bukan gaya penceritaan baru tau. Ini yang cerita yang lama tau, guys. So kalau korang suka, korang boleh komen. Kalau korang nak macam gini lagi, korang bagi tahu. Komen kat bawah. See you on next video dalam beberapa hari lagi.